Tengok orang awak masjid, nak awak surau, nak awak pondok, baru awak mari tiang 4 batang. Siapa lalu Land Rover. Buat apa? Ni nak buat pondok ni, nak buat surau. Ada permit ke? Aduh, tanya. Permit kepala otak bang. Ni rumah Allah. Permit apa? Patut mu tengok orang nak buat masjid, mu tolong bantu. Tak ada pelang, kita tolong buat pelang. Tak ada simen, kita bantu simen. Faham? Sebab bumi ini milik Allah. Hadzal ardu milkun lillah. Ini tanah yang kita pijak dari kutub utara sampai kutub selatan, semua milik Allah. Adakah tak boleh nak buat rumah Allah? Tapi manusia Tuhan beri kuasa memandang-mandang, berasa bumi ni macam tok dia. Kita nak buat rumah Allah, tak bagi. Dah mau duduk bumi siapa? You think this land belong to your grandmother? Mu faham tak? Aku seolah orang putih. Ini masalah, bukan kita ni, bukan cerita politik. Di mana-mana berlaku. Bumi milik Allah, tapi kita nak buat rumah Allah tak boleh. Malu sungguh. Tanah kita nak buat rumah kita tak boleh. Ada pula orang lain boleh milik. Orang lain dia orang miskin. Miskin sangat. Seluar pun cari-cari, selipar pun lain sebelah. Miskin sangat, duduk pondok buruk je. Kita kaya, ada tanah. Lepas tu kita nak buat rumah dalam tanah kita. Orang miskin ni mari, saya tak izin. Nak sabar tak? Harta orang lain dia tak izin. Saya tak izin. Tuan tanah tanya, bak apa? Gila babi. Faham lagi? Hak orang tak boleh, kita tak boleh buat. Kalau tanah kita baru kita tak boleh, tak izin. Kalau tanah ni, bumi dunia ni hak ayah kita. Dalam gerang dunia tulis hak ayah kita. Kayak kalau ayah kita mati, dunia ni boleh ke kita, bumi ni? Baru boleh sedap cakap. Saya tak pernah buat masjid, runtuh semula. Ni gerang, tengok ni, bumi milik tok aku. Baru mana sabar. Tapi bumi milik siapa? Milik Allah. Udara yang kita seduh milik Allah. Langit milik Allah. Ikan yang kita makan milik Allah. Dah mu milik dia. Dah mari ngaku. Bila ngaku harta orang hak dia, orang panggil bank. Lalu mesti dia naik motosikal buruk pakai minum air. Tak ada tokak sandar di kedai gitu. Tokak cabut lama tu. Orang dekat 5% tu beli tahun 72. Lepas tu lalulah Vium Ferrari. Nampak? 350 Spider 1.9 juta. Dia kata hak saya. Pinjam dak atas-atas. Lalu pula Lamborghini Zoom Diablo 2.7 juta. Hak saya ke? Jahat pandai pinjam atau tak pandai. Orang panggil orang jenis ni orang bengong ke apa? Orang sewi. Betul tak? Pasal hak orang dia kata hak dia. Mana boleh, ni bumi milik Allah. Bila tengok orang nak buat masjid, tolong tanya, bincang molek-molek. Okey, nak buat masjid, buat molek-molek. Jangan buat tiang lebih-lebih kurang. Kat dia orang tengah semayang, mampukah butuh Tok Imam. Tak, tu betul lah. Tiang ni kita tak boleh buat. Rendah kecil sangat, tak boleh. Kita tak benar. Kita tak akan beri permit buat tiang molek-molek. Biar tahan. Tu baru betul. Ni tak boleh. Kita tidak benar. Aduh. Mu siapa? Nah, ini manusia bila dia lupa diri. Dia tak ingat ke? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan balik untuk dibicarakan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Ada pula bini orang kita boleh cakap? Tak boleh. Saya cakap bini awak. Tu kata saya weh ke ni. Hak kita lah. Nampak? Kita juga dengan hutang. Kalau hutang, kita hutang orang, kita boleh halal. Tak boleh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa dia? Kita. Dia kekek. Kau ni cerita? Awak ingat tak saya hutang awak itu 20,000? Lama dah, 8 tahun dah. 20,000 saya hutang awak. Ingat apa dah ingat ni, saya tanda dalam buku. Lepas tu kau ni cerita nak bayar ni? Tak lah, hutang 20,000 saya hutang awak tu, kira halal.
Halal kau ni pula. Dok kan saya hutang awak. Betul dah. Awak hutang saya 20,000. Dah patut. Hak saya hutang awak tu, saya kira halal lah. Jadi tak gitu? Awak tu bengong. Faham tak? Maka batulah kita kena faham siapa kita. Maka turun Rasul, turun Nabi, turun segala kitab untuk ajar kita siapa kita. Nampak? Nak khabar ke kita, bumi ni hak siapa? Mari Rasul bagi tahu, langit ni hak siapa? Jangan kita memandai-mandai. Faham? Melainkan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para nabi dan para rasul. Sebab itulah setiap saat kita ingat Rasulullah, bukan bulan Rabiul Awal. Nampak? Hayat kita, nafas kita, nafas cintakan Rasulullah. Kalau kita sayang pada Rasulullah, sahabat Nabi bila tengok orang panah tu sapa kat Nabi, dia pun tahan belakang dia supaya tak kena Nabi. Dan kita ada gitu. Nak mempertahankan Rasulullah. Nak. Kalau kita ada gitu, alhamdulillah kita yang paling mulia. Nampak? Kita tak dengan Nabi tapi sangat cinta.